macam mana nak pasang holder ni. Bila korang dah dapat, sangat senang. Korang hanya perlukan masuk, cabut nut ni kan, masukkan. Okay, make sure lubang. Okay, jadi kita masukkan holder nut. Okay, kita hanya ketatkan sedikit saja supaya kita boleh adjust angle lah nanti. Okay, slightly sikit. Lepas tu korang adjust angle korang. Contoh saya nak tinggi kan. Okay, saya kekalkan ini position. Saya ketatkan. Okay, dah ketatkan sini, dah tak bergerak. Okay, kita ketatkan dua skru ni juga. Okay, untuk skru yang ni dia bertentangan. Maksudnya contoh macam ni, clockwise, habis masukkan ketat, and ini anti clockwise, lawan arah jam lah. Okay, ketatkan. Okay, sudah terketat lah. And then selepas tu korang masukkan pole. Okey, dah masukkan pole masuk dalam sampai hujung. Korang ketatkan daripada first step, atas, second and third. Okey, kita buat yang first dulu. Okey, kita ketatkan. Okey, ketatkan. Seterusnya nombor 2, ketatkan. Ketiga, ketatkan. Okey, contoh. Okey, ini dah ketat. Seterusnya kita safety screw 2 ni kita pun ketatkan. Okey, macam tu kita pasang Powerman Flexical.